Okay, ini tu bedroom, ini studio. Oh, dia buat asing separate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita tengok macam mana bilik kita. Dua bilik tidur. Okay. Tengok ini. Oh, ini lebih sepas sikit. Dia ada peti ais, microwave, sinki. Masak ni lah. Dalam ni kita tak dia ada sediakan lah sedikit pinggan mangkuk. Maaf ni silauan kipas ni. Ini dia punya apa panggil? Ni panggil apa? Kuhut. Untuk asap lah. So dia tak ada apa-apa. Oh, ada juga mangkuk-mangkuk dia untuk kita masak kat sini. So ini tak ada apa kosong. Sinki bawah ni. Ni pun tadi ni cawan-cawan ni pinggan dia. Video ni cepat sangat je. Okay, ini itu tak ada apa. Aku tak ada apa. Ini kosong. Ini pun kosong. Ini pun kosong juga. So itu je lah. Ais atas pun ada itu sahaja. Ini lah, sudah kosong juga. Jadi orang pernah lapar, dah sampai. Sahaja. Jadi pun ada lah. Internet ni sediakan dengan Netflix semua ada ni. Internet saya tak tahu dia punya tanya. Dalam ni dia tak sediakan air mineral. So memang tak ada. So dalam peti ais pun kosong. Okey, Ustaz. Wah, peti ais banyak makanan. Ni duduk. Oh, dalam peti ais banyak makanan. Tak ada guys, ni kami beli. Tengok dia nampak dah lewat. Dia akan berulang dan terus berulang. Ni duduk. Lepas tu dia ada bilik single, katil single, dan bilik air, and then ni dia bilik utama dia lah. Ada queen, katil queen. Okey, dia menghadap KL. Tapi kalau hari ni hujan, so tak nampak kabut. So ini saja. Okey, dah ada aircon dalam bilik ni. So bilik air nanti kita tengok bilik air. Kalau bilik single, katil single ni dia tak ada aircon. Dia kipas je. Semua ada lah washing machine. Dan TV dia letak kat bahagian dapur. So simple, kecil je. Kecil je. So aircon ada jatuh kat atas. Sinki macam ni lah, simple je lah. Okay, simple. So bilik air dia ada dua pintu, satu sini tapi bilik air yang sama. So bilik air dia macam ni saja. Nampak? Okey lah. Nak kata tak okey lah. Boleh lah dengan harga 100 lebih. Lain-lain harga lah. Kau kena tengok dekat Agoda dan Agoda dah RM124.